dinasihatkan supaya bertakwa. Jadikanlah takwa dan warak sebagai bekalan hidup dan kehidupan di akhirat. Sesungguhnya kamu semua sekarang berada di dunia yang fana, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kamu semua dahsyatnya hari kiamat. Oleh kerana itu, ingatlah kematian dan perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa urkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Ali Imran 185. Ayat ni saya suka baca ketika talqin kat kubur. Saya kalau talqin, saya berdirilah, kadang-kadang duduk, kadang berdiri. Tengok keadaan kuburnya, dan kadang-kadang kubur tu sempit, tak boleh nak duduk, kadang-kadang boleh duduk. Dalam keadaan berdiri, saya akan baca ayat ini dalam talqin. Dan bila baca ayat ini, untuk orang-orang yang hidup sangat berkesan. Setiap yang bernyawa diguna perkataan kullu nafsin. Nafsin dekat situ dia tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, dia akan jadi begini, kullun nafsi. Dia tak boleh jadi sin. Bila mari dia nakirah, maksudnya dia tidak ada alif lam, dia akan baris bawah, baris dua, nafsin. Itu dari sudut nahu. Dari sudut maknanya, nafsin dia tidak ada alif lam, tidak terkecuali, maknanya yang namanya makhluk semuanya akan mati. Tak kira dia manusia, tak kira dia binatang, tak kira dia benda, namanya makhluk mesti mati. Baik dia kecil, dia besar. Matahari besar, mati. Dia akan musnah apabila Allah sampai masa dan ajalnya. Semua keliling kita ni yang namanya nafsin mati. Perasan tak? Macam tak perasan je. Handphone ni tanda dia mati, apa dia? Habis bateri, matilah. Kaca tu cara dia mati, pecah. Kan? Pokok tombang, motor pancit, kereta rosak, orang mati. Kalau dia tu orang Islam meninggal, kalau Nabi wafat, kalau raja mangkat, matilah. Selipar yang kita datang tu ada dia punya tarikh tempoh mati dia. Apa matinya? Kena rembat, hilang, mati lah. Nak sebutnya dengan perkataan kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqah isim fa'il. Nak tengok full video ada di sini.